Cuma saiz macam ni saja, saiz bantam. Ini tapak tangan saya. Tengok saiz dia besar mana. Cuma sebesar saya punya tapak tangan saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saudara-saudari. Selamat datang ke channel Azuri Farm. Okey, baiklah. Pada episod kali ini saya nak perkenalkan satu baka yang sangat rare sebenarnya, yang sekarang ni menjadi buruan peternak-peternak ayam untuk mengumpulkan baka-baka jenis ini. Baka jenis yang saya maksudkan ialah baka tancau, tancau daripada Vietnam. Okey. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan ciri-ciri yang ada pada tancau ini, kita cerita sedikitlah, sikit sebanyak dia punya background, dia punya sejarah dia. Okey. Sebenarnya ayam tancau ini ialah ayam yang berasal daripada Vietnam, iaitu di daerah Tancau. Sebab itulah ayam ini dinamakan sebagai ayam tancau. Ciri-ciri yang menarik pada ayam ini ialah seperti yang kita lihat, dia memiliki bulu yang panjang pada ekor dia, dan bulu rambai tepi ni. Dia akan panjang mencecah ke lantai. Bulu rambai dia ni, bulu rambai tepi dia ni. Okey, selain daripada itu, ayam ini hanya cumalah seberat 800 gram saja. Ayam ni cuma seberat 800 gram untuk jantan. Tadi saya dah timbang lah, berat dia sekitar 780 gram untuk jantan. Dan ayam yang saya pegang ini berumur sekarang sudah 7 bulan lebih. 7 bulan lebih sebenarnya untuk seekor ayam tancau adalah ayam yang belum mencapai ciri-ciri yang cantik sebenarnya lah, fizikal yang cantik. Dan ketinggian dia cuma saiz macam ni saja, saiz bantam. Ini tapak tangan saya. Tengok saiz dia besar mana. Cuma sebesar saya punya tapak tangan saja. Contohlah kalau macam ciri-ciri bagi kategori untuk pertandingan, dia banyaklah sebenarnya ciri-ciri yang untuk diambil kira, seperti dia punya dada dia yang besar, bulu dia, ekor. Sebenarnya ekor paling banyak markah pada seekor tancau tu adalah pada ekor dia lah. Sebenarnya ayam ni masih muda lagi, kerana bagi penggemar-penggemar ayam tancau ini, bagi mereka, mengikut pengalaman mereka, semakin lama ayam ini dibiakkan, dibela, semakin cantik. Makin lama makin cantik. Mungkin dia mencapai 1 tahun lebih ke 2 tahun, dia akan bertambah cantik lah. Jadi pemakahan itu dikira pada panjang bulu rambai dia, panjang bulu ekor dia, bulu tengkuk dia. Selain daripada itu, ciri-ciri yang ada pada tancau ini yang diambil kira adalah dia punya paruh ni. Jadi paruh dia akan berwarna kuning, warna kuning. Kaki warna kuning. Dia dan berbalung, balung batu nama dia ni, balung batu. Balung batu ataupun orang putih panggil pikom. Kekacang, balung kekacang. Ini adalah ciri-ciri yang ada pada tancau. Selain daripada itu, tancau ini, apa yang menarik pada tancau ini adalah dia mempunyai warna yang pelbagai. Seperti yang saya pegang ini, warna yang seperti inilah. Leher dia warna, bulu leher dia warna putih, kepak dia warna hitam, merah dan kehijauan, dan ekor yang panjang macam ni. Mengikut pengetahuan saya, ini adalah baka yang antara baka asli lah bagi seekor tancau. Apabila tancau ini dia berkembang biak dan ia menarik minat ramai peternak di Vietnam, mereka mula mensilang kacukkan pada baka-baka lain untuk membuatkan baka tancau ini lebih menarik. Antara baka yang mereka silang kacukkan adalah baka ayam Phoenix.
baka ayam Phoenix yang berekor panjang. Saya ada baka ayam yang hybrid tu. Apabila mereka kacukkan kedua baka tersebut, baka tancau dan baka Phoenix, dan mereka mereka memurnikan baka itu, jadi ayam tancau itu bertambah menarik dengan ekor panjang dia, dan adalah sedikit dia punya struktur badan tu yang dia ada lebih tinggi sedikit. Cukup untuk ayam yang jenis warna macam ni. Saya akan ambil yang lain pula. Okey, saya simpan ni kejap. Saya nak tunjuk baka yang lain pula. Okey, sebenarnya dekat farm saya ni ada 3 jenis warna. 3 jenis warna tancau yang saya ada. Okey. Baiklah, yang kedua adalah ini warna emas, warna merah koko. Ini umur seingat saya umur ayam tancau ini sekitar 10 bulan, 10 atau 11 bulan, hampir 1 tahun. Boleh nampak fizikal ekor dia dah mula panjang, hampir 1 kaki setengah. Dan inilah ciri-ciri ayam tancau yang sudah berumur 10 bulan untuk ayam warna koko ni. Sangat cantik, sangat menarik. Sebab itulah ayam ini mula menjadi buruan bagi peternak-peternak yang berada di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Malaysia. Dan Malaysia ni baru hendak bermula lah. Ingat saya 10 tahun lepas, di mana ada seorang penternak yang sangat meminati ayam tancau ini, iaitu Encik Azhar daripada Semaliang, Kedah Semaliang. Beliau adalah antara orang yang mula-mula bawa baka ini dari Vietnam. Untuk pengetahuan sedar-sedari, ayam tancau ini sama seperti ayam-ayam lain. Dia ada grade-grade dia lah, grade-grade tertentu. Mungkin untuk ayam macam yang saya ada ni adalah grade-grade biasa sajalah. Untuk grade yang mahal, dia boleh mencecah, seekor mencecah RM1,000, 1,000 hingga RM1,500. Begitu juga harga seekor ayam itu di Vietnam. Jika ayam itu adalah ayam yang jenis kontes punya ayam, dia memerlukan kos yang tinggi lah untuk diimport bawa masuk ke Malaysia. Jadi kita di Malaysia, peternak di Malaysia ni berterima kasih lah kepada peternak seperti Tuan Azhar daripada Semaliang yang mula mengimport baka-baka tancau ini daripada Vietnam. Jadi kita dapatlah lihat ayam-ayam yang unik seperti ini di Malaysia. Okey, ini untuk ayam yang kedua. Ciri-ciri sama. Balung pikom, paruh warna kuning, kaki kuning, bulu rambai dia panjang. Ni bulu rambai dia. Tengok ciri-ciri bulu rambai dia. Cantik rambai, bulu rambai dia panjang hingga mencecah ke lantai. Dan bulu ekor dia mula panjang 1 kaki setengah. Okey. Kita tengok ayam yang warna putih pula. Okey, baiklah. Di tangan saya ini adalah salah satu jenis warna yang ada pada ayam tancau, ciri-ciri warna tancau, iaitu berwarna putih, full putih. Dan ini adalah salah satu ayam yang hybrid daripada tancau, hybrid dikacukkan bersama ayam Phoenix, di mana kita boleh nampak dia punya balung dia, tinggi sikit balung dia tu. Balung nampak tinggi sikit. Dia belum cukup sempurna lagi lah. Mungkin selepas dia turunkan anak pada generasi yang seterusnya, mungkin balung dia akan mula menampakkan bentuk pikom yang sempurna lah untuk bagi seekor tancau. Untuk kita ayam Phoenix tu dia berbalung sisir. Jadi bila dikacukkan dengan tancau, dia akan berbentuk macam ni lah. Jadi apa yang kita boleh lihat, tancau yang warna putih yang jenis hybrid ni juga berbulu rambai yang sangat panjang. Tengok ni. Bulu rambai dia sangat panjang.
Itu adalah ciri-ciri yang boleh ciri-ciri yang didapati apabila dia dikacukkan dengan ayam Phoenix. Dan ekornya sangat panjang, ekornya hampir mencecah 2 kaki ni. Mungkin apabila dia matang nanti, dia boleh mencapai panjang yang maksimum lah, sehingga 3 kaki. So saudara-saudari boleh nampak dia punya bulu tengkuk dia ni sangat panjang, nampak. Ini pun sebenarnya masih muda lagi. Mungkin nanti ekor dia belum sempurna lagi lah. Nanti dia akan salin baru, dia akan cabut salin baru, dia akan tumbuh yang panjang yang lebih sempurna. Apa pasal? Kenapa ni? Okey, baiklah, ini tancau betina. Tiada yang menarik lah pada ciri-ciri yang ada pada tancau betina ni. Bentuk badan yang sama, tiada corak yang menarik lah. Kerana betina ni dia biasa lah, dia punya bentuk dia biasa. Dan yang menarik hanyalah pada jantan saja. Bentuknya macam ni. Bantam, cantik, kecil. Okay, saya nak ceritakan sedikit kenapa saya memilih tancau ini adalah sebagai baka pilihan yang saya ingin bela di kawasan saya ini, kerana tancau ini adalah sangat menarik ya. Menarik pada dia punya dia punya fizikal dia. Apabila menarik itu dia sekaligus dia menjadi salah satu saya punya sumber terapi minda lah. Bila dia menarik, kita tengok pun sangat cantik di mata. Jadi dia membuat kita punya kepala itu tenang, hati tenang. Jadi ia sebagai saya punya terapi minda lah. Mungkin saudara-saudari mana yang mungkin tertarik pada ciri-ciri yang ada pada tancau ini, mungkinlah tertarik pada saudara-saudari. Ialah apa yang cantik itu adalah subjektif. Mungkin cantik pada saya tapi tidak cantik pada saudara-saudari. Tapi bagi saya ayam tancau ini adalah baka yang sangat cantik dan sangat menarik. Kerana pada kali pertama saya lihat ayam tancau ni dengan ekornya yang panjang, bulu rambainya yang meleret ke tanah, ia sangat-sangat menarik lah. Sebab itu saya memilih baka ini untuk diternak di kawasan saya. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini tentang baka tancau yang saya kongsikan kepada saudara-saudari. Jika saudara-saudari nak tanya apa-apa, boleh komen di bawah. Dan jika saudara-saudari merasakan saya punya konten ini menarik, bolehlah subscribe, like dan share kepada rakan-rakan peternak yang lain. Mungkin saudara-saudari ada yang teringin nak memiliki baka seperti ini, tapi sebenarnya saya belum ada lagi lah saya belum mula menjual dia punya baka ini. Tapi saudara-saudari bolehlah kontak saya melalui saya punya Facebook, TikTok dan YouTube pun. Saya dah letak nombor saya punya nombor telefon. Saya akan berilah nombor peternak yang ada banyak baka tancau Vietnam di Malaysia ini. Okeylah, baiklah, sampai di sini sahaja. Sehingga kita berjumpa di episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat menternak. Bersama istri dan anak-anak tercinta. Tancau, jantan dan betina. Ladang penuh berkah, ayam sihat, rezeki melimpah.